Bismillahirrahmanirrahim. Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia adalah pada hari Sabtu 21 Mac 2026. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Hello kawan. Balik lagi kita di channel Mudah Saja. Apa khabar semua? Mudah-mudahan baik-baik saja. Hari ni 20 bulan Mac. Kita nak balik kampung, nak balik raya. Besok 21 raya. Kita tengah siap-siap, tengah pegang kereta. Okey, tengah suasana pagi, lebih kurang 5:30 pagi. Ni suasana dia. Okey, kita akan bergerak sekejap lagi. Okey, suasana pagi, pagi hari Mantai. Kita berhenti berehat sekejap. Ini hentian sebelah Tangkak. Tengok suasana. Tak berapa ramai sangat lah orang. Orang semua dah balik kampung agaknya. Nak pergi tandas pun senang je. Sekarang baru pukul 7:48. Lagi kita gerak lagi. Sampai Tol Senawang. Sampai Kelawang. Okey, kita dah nak sampai kampung. Ada bok. Okey, ini kita dah siap rebus nasi impit. Tadi banyak buat kerja tadi, tak dapat rakam. Ni pun nak buat kuah kacang. Nanti tinggal panaskan lagi. Ini dendang daging. Ini sambal ni belum siap lagi. Ini dah progress sikit. Nanti ada apa-apa lagi, kita sambung lagi. Sambil tu kita tengok sikit suasana petang. Ni dah pukul 5:10 minit. Inilah suasana petang kat kampung ni.
Sunyi je. Ni tengok keadaan dapur. Kita dah kemas-kemas sikit tadi. Dah ada alas meja. Okey. Ini menu-menu berbuka puasa. Menu, selamat hari menu. Makanan tersedia. Yun, ada di mana? Di poket kanda. Menu. Marilah kita makan. Janganlah tidak makan. Kita lapar. Selamat berbuka, Tamat Air Raya. Selamat Hari Raya. Okay, dah pasang langsir. Dah pasang lampu raya. Tengok tu lampu raya kat luar. Lampu lip-lap. Okay. Okey, ini dia suasana malam raya. Tengok rumah. Pasang lampu klip-klip. Beginilah keadaannya. Lampu ni memang tutup. Nak kasi nampak lampu klip-klipnya ditutup. Ini dia pelita LED kita. Cemerlang. Tak banyak sebagai 8 je sebenarnya. Tak tahu nampak ke tak dalam ni. Okey, ini dia lah. Kita tengok suasana malam raya. Tengok suasana rumah ni. Okey. Okey, kita dah sampai surau. Nak solat raya pagi ni. Tengok Tak, tadi dah okey dah. Mungkin dapat. Ada ni. belakang tu surau. Surau tu dah siap dah. Okey.
lepas balik kubur ni ada keluarga Pak Lemai datang dari Palong. Ramai juga 3-4 biji kereta. Tapi tak sempat ambil gambar pun. Kami mengucapkan Okey, kita dah sampai raya rumah yang pertama. Ini raya ketiga baru dapat beraya. Hari raya keempat hari ni. Kita pergi Empang macam biasa lah, mandi Empang. Dah tak ada apa aktiviti kan. Banyak orang dah balik lah. Ini kita pergi Empang awal ni. Dekat pukul 4 baru. Tapi itulah Empang ni, diorang ni tak jaga kebersihan langsung lah. Tengok lah. Sampah. Kalau nak bakar habis sampai habis semua terbakar. Ini ada lagi sisa-sisa ni. Aduh, diorang ni dah ada tempat, tak nak jaga betul-betul. Jelah kita mandi. Air dia jernih betul lah. Jernih. Kalau ada ikan boleh nampak ikan ni. Kita tengok kita je mandi. Okey, aku akan hilang sekejap.
Seronok lah dia orang ni. Okay, macam biasa lepas pergi Jepang kita tengok kebun. Pokok yang ni dua ni kering betul lah. Ni pun dah semak lah. Sebab dah naik balik lah pokok pisang, semak apa semua ni, dia cepat lah naik dia. Walaupun musim panas ni, cepat naik dia. Pokok pun kering. Tak tahu lah ada buah ke tak, ada bunga ke tak. Sekejap, kat sini. Oh ya, ada sarang burung kat sana tu. Kan tu. Dah naik semak. Ya. Dah naik juga rumput. Dah tinggi. Biasa kalau yang berbuah yang ni lah. Yang ni lah, yang ada zeng ni. Yang belakang sana tu, kat sungai tu, yang selalu yang ada buah ada lebat tu. Macam yang ni pun sikit-sikit lah. Kalau yang lepas punya musim, dia ada juga sikit-sikit. Dengan yang belakang sana tu sikit. Tapi ni pun tengok dia kering pokok dia. Macam nak mati je. Ada dua sarang burung lah. Okay, satu tu kat situ. Sarang burung apa tu? Yalah, ni je lah. Tengok pemandangan kebun ni sikit-sikit. Ingat ada bunga ke apa ke. Ya. Bang net punya tu. Kering daun tu. Aduh. Itulah. Baliklah dulu. Ni kita tengok yang tanah sebelah-sebelah ni pun macam tu juga dia. Pokok dia kering ni, tengok. Yang sebelah-sebelah pada kebun jiran kita ni. Banyak pokok durian dia. Sama lah, kering ke. Kat depan ni pun. Okeylah. Okey, itu dia 49 shot untuk malam ni. Malam last kita kat kampung. Lepas kita main ini pula. Lagi satu ini mencun 8 shot punya happy bomb.
3, 4, 5, 6, 7, last 8. Okey. Okey, dah siap-siap nak balik. Hari ni hari kelima, 25 bulan 3 2026. Ini keadaan belakang rumah. Tu air dah tutup lah. Okey. Ni keadaan. Bawah tu ada anjing tu. Sana tu. Dah. Kita akan cek kat sini. Cek keadaan. Ini tikar ni kat sini kena gulung tempat anjing tu ke. Okey. Dapur gas. Okey, dah cabut. Ya. Kita tunggu. Dapur lampu luar ni biarkan ada sel. Cek bilik air dulu macam biasa. Tengok bilik air. Okey, ni. Tu pun jaring dah pasang. Ini bersih. Tak apa ya. Tak apa sisa yang tertinggal. Okey, kita tutup. Tutup lampu dia. Tengok sebelah ni pula. Dan sebelah pun dah balikkan air dah buang semua. Okey. Ini pun okey bersih. Ada sisa-sisa yang tak diingini. Okeylah. Tutup. Tutup lampu. Tengok ni dalam peti ais pun kita dah tutup. Dah kosongkan. Takut ada yang tinggal ke kan terlepas pandang. Okey, kita cek. Okey, cantik. Okey. Plug pun semua dah off. Okey. Alamak, kendi ni lupa simpan dah pula. Tak apalah. Biar dulu. Ni dalam ada apa? Tak ada apa-apa. Ini buluh lemang. Ya, gayung. Okey, tutup lampu. Okey, bahagian sini biasanya dah selesai kan ni. Ini pun dah sebut plug. Okey. Okey. Bilik ni pun tak ada kacau. Vacuum. Ada barang-barang ni. Okey. Oh ni, masa ada gimana? Okey, lampu. Oh, lupa tengok tingkap. Okey, semua dah dapat ni. Okeylah. Bilik ni dikunci. Okey, lampu. Lampu dapur. Okey, semua dah tutup. Kita naik. Tengok bilik ini pula. Okey, bilik ni pun Swiss. Dah cabut. Ini tangga. Okey. Okey ni. Kirim tilam. Ada lagi barang-barang yang belum pasang. Lampu. Okey. Ini tak ada lock. Tutup macam tu je lah. Okey. Di bahagian tengah. Okey. Tiga. Okey. Dekat dapur je tu pula cek. Dekat yang sana tu. Okey, nampaknya dah okey. Tak ada yang terbuka. Okey. Naik balik. Ya, di sini semua dah cek tadi kan. Dah tutup Swiss. Okey, tengah pun dah okey. Tutup pintu dia. Okey. Itu plug itu. Ini dia punya sambungan kat sini. Kalau dia pun dah tutup. Okey. Ini pun semua tingkap dah tutup. Okey. Barang-barang ni. Okey. Ini tak ada kunci lah. Okey. Ini juga ni biar je kat sini. Okey. Belah sini. Okey. Ni macam biasa keluar. Belakang. Kipas belah sini. Ini. Ini. Kita beli Pak Lemai itu punya kat ni. Okey. Dekat semua okey dah tutup. Okey. Oh, ada apa ke? Oh, tak ada apa. Ya. Depan, kipas, sampai tengah semua dah tutup. Okeylah. Kunci dulu. Okey. Okey. Semua dah siap ya. Pun keluar lah. Ini pun keluar. Ini kunci. Okey. Okey dah, kunci.
Jangan. Kita tengok bawah. Nampak topi double D. Kita tengok barang apa yang ada bawah ni. Itu ada benda yang hilang belakang ni ada kawat duri hilang 3 gulung tu. Ni kita tengok keadaan bawah ni. Barang banyak kat belah sini ni, pinggan-pinggan dia ni. Aduh. Yalah. Okey, kita dah nak gerak 9.42. Ya, makan Okey lah. Kita pergi sarapan dulu, lepas tu kita akan terus henjut. Okey. Bye bye rumah. Dah habis dah. Bye bye kampung. Bil dah habis dah. Dah. Bye bye barang-barang. Ya, ya, Okey, bye bye semua. Ya, ya. Jadi kalau pancit pun Okey, alhamdulillah dah sampai rumah. Dah siap angkat barang semua. Okey. Okeylah, sampai sini je vlog kali ni. Jumpa lagi di vlog lain. Assalamualaikum. Bye bye.